Hargai mata. Bahagian 1. Garangnya singa ni. Macam akak. Apa? Tak ada. Akak comel. Macam singa ni. Sama. Yelah tu. Macam-macam. Cuba duduk elok-elok bila baca. Apa salahnya? Kan selesa baca macam ni? Tak boleh. Korang halang cahaya. Kalau cahaya tak cukup waktu membaca, mata akan cepat penat. Nanti mata rabun. Yelah. Pegang komik macam ni. Jauh sikit dari muka. Baru betul. Alamak, cerita kancil yang bijak. Ya. Alah, dah habis. Dahlah. Jangan tengok dekat-dekat. Duduk sana. Hari Penglihatan Sedunia. Tata cara penjagaan kesihatan mata. Oh, itu yang akak ajar tadi. Ada lagi. Nak jaga supaya mata kita sihat, kita kena makan makanan seimbang. Seperti sayur, buah-buahan dan lain-lain. Oh, betul. Macam Upin dan Ipin. Sebab tu mata terang. Tapi, kalau mata dah tak sihat, kena pergi periksa mata. Siapa yang periksa? Doktor mata. Atau optometri. Pertandingan teka silang kata. Hadiah istimewa menanti. Wah, ada hadiah. Nak buat juga? Tak payah. Korang bukan tahu pasal mata. Kak jangan pandang kita orang tak ada mata. Kita orang tahu macam-macam pasal mata. Mata malas tu apa? Mata yang malas nak tengok akak. Tak apa Ipin, kita buat sendiri. Nanti menang, tak nak kongsi hadiah dengan akak. Betul. Ada akak kisah? Adalah. Jom. Bila lihat objek jauh, nampak kabur.
jawapan dia? Aku tahu. Apa yang seronok sangat ni? Buat silang kata. Seronok dapat jawab soalan. Jeng, jeng, jeng. Tengoklah Upah. Mana boleh buat macam ni? Semua salah. Salah? Habis tu, macam mana yang betul? Macam ni. Ha. Wah. Itulah, akak dah kata. Kalau tak pandai, jangan buat. Baik korang pergi main je. Main? Baik, Akak. Kami ikut perintah. Ipin, mari. Siaplah korang. Mula! Sini, Meme! Sini! Hah? Hah? Jaga-jaga Intan! Main Buriman! Upin! Mula mari! Ya! Hei! Ya! Jom, jom. Oh! Oh! Ayo! Ihsan! Isan, kau tak apa-apa? Tak. Kau cari apa tu? Mana cermin mata aku? Tak ada pun. Nah, Terima kasih. dah patah. Habislah kamu, Ihsan. Ini berapa? 2. Ayah, boleh nampak tak? Nampaklah. Aku rabun jauh. Jadi? Jadi, benda dekat aku nampak. Benda jauh, kabur. Kasihan kamu, Ihsan. Ihsan, ini berapa? Berapa, Ihsan? Berapa? 3. Oh, 2, 3 kura-kura. Ihsan tak tahu kira. Habislah kau tak nampak apa-apa hitam. Esok ada ujian. Aku tiru, Fizi. Ujian mana boleh tiru? Mana pandai kau lah. Aku nak balik lah. Minta Daddy buat cermin mata baru. Aku okey. Huh? Korang nak sambung main? No! Ingat tak nak buat dah? Siapa kata? Akak dah siap. Kita orang pun dah nak siap. Tinggal satu je lagi. Betul tu. Salah satu cara mengenal gejala rabun, keadaan apabila kepala disengitkan ke tepi. Apa yang ubah? Mula dengan huruf T. Patutlah boleh siap. Minta tolong apa? Kepala sengit. Huruf
T. Teling. E-N-G. Betul. Siap. Kalau menang, kita kongsi hadiah dengan upah. Ha. Akak tak payah. Bagus buat silang kata ni. Macam-macam korang belajar pasal mata. Betul. Kita orang tahu pasal rabun jauh, rabun dekat. Cara mengenal gejala rabun tahu? Kalau orang tu merungut, singitkan kepala. Teling lah tu. Lagi? Yang lain. Hei, tak ingat lah tu. Banyak sangat, lupa. Tidak. Ya. Hai. Oh. Kenapa korang gelap? Kelakarnya cermin mata kau. Mana dapat? Ini cermin mata aku yang pertama. Dah lama ni. Dia kecil-kecil dah rabun. Tapi aku tak tahu. Daddy aku yang tahu. Macam mana? Aku tahu. Ha? Jadi kau mesti nampak kau selalu gosok-gosok mata. Betul kan? Rasakan. Betul. Lepas tu Daddy bawa aku pergi periksa mata. Terus kena pakai cermin mata. Mana korang tahu? Aku tak pernah cerita pun. Kita orang kan Upin dan Ipin. Hebat. Kau pun sama kan, Mimi? Tak sama. Saya suka baca buku. Tapi, bila petang atau malam, mata saya jadi penat. Kepala saya sakit. Maka periksa pun rendah. Lama-lama mata saya jadi suling. Mama saya kata, ini mesti ada masalah mata. Lepas periksa mata, saya kena pakai cermin mata. Dan jadilah Mimi yang comel. Kalau tak pakai cermin mata, Kalau tak pakai, mata saya akan jadi lebih teruk. Nanti semua tak nampak, Ma. Tapi, maka aku pun selalu rendah. Aku pun ada masalah mata ke? Tak, itu kena belajar lebih lagi. Cikgu. Cakap pasal mata, semalam Hari Penglihatan Sedunia. Amat penting untuk kita menjaga mata. Apa yang murid-murid cakap tadi adalah tanda-tanda awal rabun mata. Ibu bapa kena tahu tu. Betul. Kalau nak mata sihat dan terang, ibu bapa perlu... Ambil langkah-langkah ini. Pertama, setiap kanak-kanak perlu periksa mata seawal usia 4 tahun. Itu orang tak ada pun. Kedua, setiap kanak-kanak perlu periksa mata sekurang-kurangnya sekali sebelum masuk alam persekolahan. Aduh, pun tak buat. Ketiga, setiap pelajar sekolah perlu periksa mata setiap tahun. Aduh, kalau mata kita orang rosak,
yang bersalah. Yelah. Nanti Opah bawa periksa mata. Sayang apa? Ros pun nak ikut. Nak beli cermin mata. Akak rabun ke? Tak. Akan nak pakai cermin mata. Baru ada gaya. Bergaya. Opah? Hei, Suka hatilah. Kakak, bergaya tak? Orang dapat bungkusan. Iya. Siapalah yang hantar? Buka cepat. Tahniah. Anda adalah pemenang sagu hati permainan silang kata sempena Hari Penglihatan Sedunia. Buku cerita? Nak? Memang bagus korang dapat hadiah ni. Jaga dan hargai mata. Rajin-rajinlah baca. Buku Jambatan Ilmu. Betul tu. Nanti pandailah kita orang jaga mata. Mata sihat, penglihatan pun terang. Pandai cucu Opah.